Episod ini ditajakan khas oleh Love Chapter by Wedding Guys. So kalau korang nak kahwin, dah dapat jodoh baru, korang nak cari orang untuk buatkan korang punya wedding, baik dari catering, bridal, deco, foto, video, korang boleh hubungi mereka di 8714-6612, 8714-6612. Korang juga boleh follow dorang dekat social media, TikTok, Instagram dan Facebook. Tak payah pening-pening guys, Love Chapter kan ada. Hey guys, what's good and welcome back to Rebi Podcast with me, Hasan Rahman. So hari ni guys kita ada another guest, a female guest. I think some of you guys pun dah dengar aku punya previous episode dengan Sarah. So she was a female guest alone sharing the story. So this time around pun sama, aku ada a lady guest who's here with me. So she's the owner of the original pisang keju. So I think aku pun nak dia share dia punya story macam mana dia dapat build the business from her past life, the struggles, the journey. And with me here the owner of the original pisang keju, Linda. Apa khabar Linda? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Mak Zee Batin. Kau nervous apa? Nervous sial. Last kali aku kena interview macam gini. Tak, tapi that time Channel Indonesia, CNA. Aku tarik sikit mic kau sikit. Tarik sikit je. Boleh dengar. Tapi okey, dia dah biasa masuk apa berita harian, dah masuk news semua. Tapi podcast lagi nervous Aku rasa macam lagi nervous pasal dia macam live gitu kan. Okay, so kita memang kenal each other. We've been doing wedding and events together juga. Betul. Yeah, so aku pun quite close dengan husband kau, Aidil. But anyway, aku nak ucapkan terima kasih, for taking your time coming over here untuk kau share dengan kau punya story. Tapi before aku nak kau share pasal kau punya past stories, I want to know more about the original pisang keju. Because one time, aku was craving and going crazy of your goreng pisang. Betul. Like almost, kau pun tanya Shima, aku almost every week akan beli sampai online. Kira macam sekarang punya hype about kunafa. Waktu kau start kau punya original pisang keju, I was so hype. Aku almost every week akan beli. And engkau yang beli yang dengan untuk staff sekali aku beli untuk semua staff aku sekali. Pasal aku macam nak ada orang rasa berapa sedapnya the original pisang keju ni. And bila this business yang original pisang keju ni dah berapa lama? Actually, kita start from December 2015. Oh, okay. So kita from home base. Then after that, 2016 baru aku start register private limited. But macam mana tiba-tiba kau get the idea yang kau, it's just usually people just eat normal goreng pisang Tapi correct, kau betul. nak start the business into putting cheese on it, the flavour tu semua. Apa inspire kau sebenarnya? Okay, aku suka pisang keju. So aku actually got this pisang keju. First kali aku try pisang keju ni dekat Batam. Oh, okay. So I was masa tu aku kerja full time. Aku kerja full time dekat Singapore Post, and at that point of time I was with my ex-husband lah. So dia memang suka makan goreng pisang. Okay. Aku pula suka makan pisang keju. So every time kalau macam kita suka pergi Batam holiday dengan anak-anak semua. So from there dia, bila aku order goreng pisang keju, dia pula order goreng pisang biasa. So dia tengok tau macam aku ni memang suka sangat dengan goreng pisang tu. So long story short, we decide, dia yang cakap dengan aku, jangan kita bikin this business pasal dekat Singapore memang tak ada. Oh, okay. So aku actually ajak dia pergi Batam almost like 1 year tu maybe. Because dulu Batam nak katakan nothing much. Dia tak macam sekarang. So aku pergi Batam about 5 to 6 times. Pergi Batam je. Setakat makan pisang goreng keju? Taklah, pergi holiday lah dengan budak. Aku ingat kau pergi sana makan pisang goreng je. So bila aku datang mesti aku nak kena pergi sana. So bila aku datang aku nak kena pergi sana. And first aku dapat aku beli ni pisang keju ni dekat mana tau? Dekat Pisang Keju Terowongan. Itu memang popular kat sana. So aku tak tahu tempat lain, but I tried dorang punya pisang keju. Wah, memang sedap. In fact, sampai sekarang pun kalau even aku sekarang kalau aku nak beli aku punya pisang keju, kalau aku nak makan aku punya pisang keju, aku dah jelak. But if aku pergi sana, aku mesti nak kena beli. Oh, tapi macam sebelum ni kau tak pernah ada business This is your first business This is my first business. Dia punya idea actually come from my ex-husband. Okay. So dia is the one yang cakap, why not kita bring this. Okay, dia at that point of time
sebelum tu aku bukan nak mengaibkan sesiapa dekat sini dalam aku punya life ni lah. So aku at the point of time dia kirakan macam kerja on off lah. Okay, dia punya kerja on off. Then after that dia cakap dengan aku, okay, why not kita bikin this goreng pisang. Aku tak nak, because aku kerja dengan Simpos for 8 years. kau kerja full time dekat Simpos. Okay, Simpos for 8 years. So under financial, then aku rasa macam aku punya career was quite good. To know that aku ada bad past, but aku rasa macam bila aku dah dapat this Simpos, aku rasa okay, I'm not going to do any other things. okay. So after that dia pujuk aku lama tau. I think about, tak adalah lama sangat lah, maybe about 1 month lah, 2 weeks to 1 month dia pujuk aku. Dan aku pula as a wife, aku tak sampai hati lah. Aku cakap okay, sementara yang dia tengah berbual aku, tengah pujuk aku tu, aku tengah tengok juga macam mana diorang bikin. So bila diorang tengah bikin tu, aku cakap okay, ini senang, mungkin letak susu, tapi pisang keju dekatnya Batam ni, diorang ada letak gula dekat dia punya pisang keju. Pisang keju dia. Okay. So diorang letak susu, then after that diorang letak gula, then after that baru diorang letak cheese. Okay. Tapi diorang pisang tipis gila. Kalau sini aku buat tipis memang kena maki siap. Tapi kat sana diorang bikin very very thin. Okay. Tapi sedap pula. So bila dia dah macam where do I stop just now tadi? Kau pergi tengok dia buat dekat okay, Batam. bila aku tengok dia buat dekat Batam tu, sekali aku dah after 2 weeks to 1 month, aku cakap dengan dia, okay, aku agree, but aku have to do it after aku punya office hour job lah. Because at that point of time aku office hour job. And the last time also bila aku dapat aku punya kerja yang Simpos, so aku was pregnant. Okay, when aku was pregnant, aku cakap dengan dia, okay, never mind, I think I can juggle this lah. Maknanya aku kerja balik pukul 5 aku balik, aku ambil anak aku childcare pukul 6. Aku balik pukul 6. Aku lari, aku balik rumah 6 o'clock, 7 o'clock aku dah sampai rumah. Then after that baru aku bikin aku punya business. So apa yang dia bikin is dia cuma ambil order. Dia is the one yang bikin dia punya posting. Okay, then most of the things semua dia. Okay, so faham. Aku is the one yang cari resepi. Kau buat all the R&Ds and everything lah. Correct. Tapi korang promote kat mana? Time tu I don't think dah ada TikTok ni semua. Masa tu kita ada Facebook. First kita start with Facebook. After that kita realise yang Instagram is the one can bring more audience lah. Audience lah. Then after that lepas Instagram, baru we go to Expo. Okay. Aku rasa yang Expo tu aku nak touch on the later part, because that one is where business kau dah grow. And so this one is just where the brief of apa yang kau punya beginnings of this original pisang keju. Tapi tadi something caught my attention bila kau cakap yang kau kerja full time dekat Simpos and engkau really treasure your job over there because of your bad past. So maybe we want to cover a bit on this. Apa maksudnya kau cakap bad past, yang kau rasa macam kau macam happy lah bila kau dapat kerja Simpos ni. But how's life for you in the beginnings, especially macam like where it started to go wrong lah dalam life kau as a lady lah. Okay. Aku I don't come in family aku bukannya orang senang. And of course aku pun pelajaran pun tak adalah tinggi mana. Orang kata sampai dekatnya ITE aku gaduh, aku rimbat orang. Kau rimbat orang. First dah kena suspend. Gaduh pasal apa? Bila aku tanya sikit. Benda-benda merepek lah. Macam Bawa belakang lah, apalah. Bawa belakang apa yang kau stay aku macam itu semua. Kau orang stay kau orang pukul. Habis lepas tu kadang-kadang gaduh pasal jantan. Okay. Lepas tu macam kau curi jantan aku, apa merepek-merepek ni semua. Ini kat ITE lah. Ni kat ITE betul. Okay. ITE. Aku punya course was a very good course. Aku was from building architectural. Okay. Berangan lah nak bikin. ITE mana ni? ITE Bedok. Okay. So aku was from ITE Bedok. Aku dah sekolah for less than 3 months. Aku gaduh, aku kena suspend. Lepas tu aku datang sekolah lagi. Aku rimbat orang lagi. Budak tu masuk hospital, aku terus kena buang. Kau rimbat the same person? Lain orang. Asal kau rimbat lain orang ni pula?
Tak, yang first person kau rembat is because of something. Kena buang. Dan lepas tu kena buang. Dan lepas tu second time aku kena rembat. Aku rembat orang lagi pasal benda lain. Okay. Kira kan macam sisters aku konon lah. Sisters aku ni kira kan macam ada hal lah. Aku pun ikut lah. Kau tu pergi rembat lagi tu. Aku pergi rembat lagi tu. Lepas tu budak tu masuk hospital. Terus aku kena buang langsung. Kau rembat rabak lah kira. Last kali aku remember dia punya hidung dia patah. Kau bukan gaduh masa tarik rambut? Tak ada lah? Tak adalah, kental saya. Kau kira das one two das punya kira. So call lah. Tapi mana kau belajar how to rembat orang? Macam mana kau belajar nak tumbuk ni semua? Kau betul wrestling ke dulu ke? Oh, aku suka WWE. Aku WWF tapi where do you get this macam violence? Macam you can gaduh in terms of mulut. Tapi what make you start to get physical dengan orang? Ikut kawan lah. Ikut kawan lah. Kira kan macam step Mina gitu. Aku tengok aku dah start aku punya Mina macam ever since aku primary 5. Aku tengok orang semua dah start ikut pakai skirt pendek, stokin tinggi-tinggi. Aku pun stokin tinggi-tinggi, habis baju buka satu button. Habis lepas tu rambut macam gini. Macam gitu lah. Kening tipis lah? Kening jangan cakap tipis ya. Itu dah macam satu line macam gitu sial. Kira kan minarik habis lah. Lepas tu eyeshadow kena putih. Siul lah. Jadi bila kau dah patah balik dekat sekolah kau pergi rembat ni budak, after kau dah kena suspend, and then what happened to you after that? Okay, then lepas tu aku terus aku mix around first aku mix around dengan budak-budak Jurong lah. Senang kata aku campur dengan budak-budak Jurong. Kau tinggal mana actually? Aku tinggal Sengkang. Jauh dari Jurong lah. Kenapa sampai sana? Okay, because aku was brought up from my kira kan aku rapat dengan kakak Zara aku. Okay. Jadi bila aku rapat dengan kakak Zara aku, aku stay dekat Jurong kebanyakan. Banyak kali aku tidur sana. So daripada situ aku campur dengan budak-budak sana. Then at one point pula adalah satu hamba Allah ni cakap dengan aku selalu nampak dia macam berduit ni semua. Lelaki lah? Perempuan. Perempuan, okay. So aku nampak perempuan ni macam berduit ni semua. Habis aku tanya dia, kau bikin apa? Aku cakap macam gitu. Dan sekali dia cakap, dia kerja malam lah ni semua. Terus aku cakap, kerja malam Terus dia elaborate dengan aku everything semua Dia macam cakap dengan aku. Bila kau cakap yang kau nampak dia berduit, apa yang dia ada tu yang buat kau fikir dia berduit? Is it because of the barang bag? Mas. Mas Barang mas. So mas kira macam identify themselves as someone yang ada duit berduit lah. Kau tengok sekarang ni orang-orang yang barang mas semua, itu ada duit saya tu. Tak ada. Kau jangan tengok barang mas aku pula. Tak, itu bukan. Itu kira kan macam aku tengok dorang belanja. Dulu nak beli McDonald pun kau fikir 2-3 kali. Sekarang McDonald dah macam makan nasi ayam. Correct, betul. Anak aku hari-hari McDonald. Sekejap McDonald. So sekarang ni kalau bila aku tengok macam dia every time keluar, pergi holiday, macam gitu. So after kau dah jumpa kawan kau tu yang kau understand better of that world lah, kira lah. Correct, betul. And then moving forward pula, lepas kau dah campur dengan budak Jurong, and then after that what happened to you? Okay, so bila aku dah campur budak Jurong, so this particular person, dia cakap dengan aku yang dia kerja malam lah. Okay, then aku pun start to tengok dekat surat khabar. Aku start, first kali aku tengok kat surat khabar, dia ada bilang aku tempat mana gini. Tapi masa tu aku masih rasa macam aku rasa masih kental lagi untuk tanya orang. Aku rasa masih malu lagi nak tanya orang. So bila aku dah start macam nak tanya dia, aku macam fikir, should I tanya atau nak tanya? Okay, never mind. Aku check surat khabar. So bila aku check surat khabar, aku tengok okay, ni pub ni ada benda gini, ni pub ni ada benda macam gini. So aku call. So aku call, aku pergi interview sendiri. How young were you back then? That time was 17 lah. Okay. Because ITE apa. Tapi dah kira by right dah boleh kerja lah? Yes, correct. Because aku start kerja when I was 14 years old, McDonald. Okay, faham. No, not McDonald, KFC. Okay. Aku was kitchen helper. Because aku suka kitchen helper pasal apa? Pasal ada jantan. Memang gitu Rider. Tapi mana tanya sekarang kalau kau tengok KFC punya rider, kalau masuk dekat rumah aku pecah siap. Memang kau dah cakap pecah, so kau dah kahwin. Kalau kau cakap tapi sebab waktu aku janda, aku tengok pecah juga siap. Kira apa, kau time janda kau mengharapkan dapat jumpa jodoh lah. Mana tahu macam aku jumpa jodoh laki aku minta lighter. And then that one, kau dah pergi cari kerja 17 tahun. Tapi back then for you, kau dah into relationship lah.
I would say. Relationship apa? You mean Macam kau dah ada mati-mati. Normal lah macam kau jumpa. aku mati. Sumpah aku cakap dengan kau dulu aku rajin kira. Siapa mati aku nombor first sampai last kali aku ingat aku kira mati aku 60. Kau tulis lah nama diorang semua kat diary. Tulis. And jangan terperanjat. Adik aku cakap aku tulis kat atas katil Sel. Sial lah. Aku punya mattress, aku punya selimut tu. Aku punya selimut tu aku tulis nama-nama diorang. Okay. Merepek. Habis kau tulis the term lah. Okay, dia ni aku matai from this year to this year. Tak. Aku tulis nama-nama diorang. Tak kisahlah 4 hari punya matai Kronik ke. San ni. Seminggu punya matai ke. Semua aku tulis. Okay. Kalau kau nak suruh aku ingat balik, mungkin aku ingat sampai nombor 10 je lah. Yang lain semua aku dah tak ingat. Okay. So aku tulis dekatnya mattress. Then jalah. And then after kau dah pergi, you went for the interview. Apa yang kau cari kat Surat Khabar tu, you went for the interview. Okay, and then after that, like how's life after that? How was the environment? Aku takut. First aku takut. Okay. But aku dah biasa orang kata kerja because I was not from a good family. I mean a wealthy family. Mak bapak aku pun susah. Aku pun pernah kutuk dengan aku punya saudara-saudara ni semua. Standard lah. Bila kau tak ada duit, saudara kau semua hilang. Bila kau ada duit, itulah saudara kau. Itulah kawan kau. Okay. Best friend lah. Best friend. Tak tahu mana saudara, alih-alih korek itu saudara kau. Betul lah. So daripada situ aku apa nama dia? Sekejap macam banyak sangat aku nak cakap tapi aku lupa apa aku nak cakap. Yang kau dah lepas the kerja tu, the interview. Kerja. Lepas tu aku takut. Tapi this person dia cakap dengan aku macam okay, you have to do this, you have to do that, you have to do this. Terus aku macam okay. So on the spot juga aku start lah. So on the spot juga aku start. Then after that aku bring back a lot of money. Okay. Memang banyak. Banyak tu berapa banyak kau boleh share tak? Okay, per day that time ada commission botol lah, apa-apa semua kan. Besar-besar pun maybe about around $400-500 per day lah. Faham. Tapi masa tu market tengah baik. Yes, tu lah. Pasal apa baik. Yang Linda share ni pun aku tak nak those listeners yang dengar duit baik korang pula pergi try. Tak ada. Korang tak mau try. Itu semua past. Because that's where there's a lot of bad things starts to happen lah. And how long were you in this kind of industry? Daripada 17 years old lah. Sampai aku kahwin, beranak satu. Aku masih. Dan lepas so all the way kau kerja lama juga kau kerja situ lah. Daripada beranak satu, daripada sampai beranak nombor 2 aku stop. Okay, tapi before kita touch more on kau first marriage kan. Bila kau in that area of your life tu, bila kau jumpa dengan lelaki tu semua, dah all the past ex or your ex-husband tu, diorang tahu lah yang kau kerja sana? Okay, half of aku punya ex-boyfriend tak tahu. Pasal aku masih budak lagi apa. Aku start matai daripada Primary 5. Okay. Primary 5 dah start gatal lah. So Primary 5 aku start to orang kata 17. Bila aku dah start kerja ini, aku dah ada a few lah tahu. Tapi aku orang kata timer lah. Timer. Kira kan satu jumpa hari ni pukul 3, besok nanti sama juga nanti jumpa pukul 6. Tapi okay, I also believe that bila kau kerja in this kind of places, you also bound to meet with gangsters lah. Mat-mat ni semua. Are there any occasion bila macam kau jumpa dia ni, habis dia ni ajak kau balik, then that's where ada drugs were involved lah? Okay, kalau nak cakap pasal drugs, itu aku sendiri. Sama juga kirakan aku dengan kawan-kawan aku ni semua. Then kalau pasal gangsters, kebanyakan selalu dekat pub je. Okay, so it just end at work gitulah. But when we talk about drugs juga, kau cakap sendiri. Apa maksudnya tu kau macam ni kau sendiri yang nak bikin lah. So kalau nak cakap pasal itu, aku kirakan macam aku dengar kawan-kawan aku berbual. After that terus nak cari kantau pun susah apa. Aku pun tak tahu siapa kantau ni semua apa. Jadi aku tanya orang lah. Bila aku tanya dengan orang, that is where aku dengan ex-boyfriend aku pun juga. So dari situ lah. But after that, bila tu, like how long, okay, let's talk about the drugs dulu.
Pasal kau dah expose tau. Benda ni it leads from one thing to another. Kan kau dah you be introduced into this world, then kau jumpa this pool of people, and then kau network tau. Kau expand kau punya network. Betul. And then after that you were exposed into new things, macam elevate lah pelan-pelan daripada buat bini, daripada gaduh, kerja gini, lepas tu comes to drugs and everything all. Waktu kau tengah on drugs tu, like how long was the period? Oh, daripada 17 sampai aku actually to be honest sampai anak aku nombor 2. Aku masih langgar lagi. Oh, masih langgar lagi. Okay. And wow, so lama juga akhirnya. Kau tak pernah kena tangkap? Alhamdulillah perumak aku sejuk. Aku tak pernah kena tangkap. Tapi macam kau tu macam CP-CP lah. Macam nak katakan CP-CP pun tidak lah. So far so good lah. Cuma ada macam ex-boyfriend aku, macam diorang nak pergi rumah, kita nak pergi rumah tempat pot kita ni kan. Dia tengah on the way balik, lepas tu dia cakap dia kena roadblock. Habis lepas tu polis pula pegang, dah nampak tau dalam bag tu ada instrumen semua kan. Dan lepas tu polis tu dah pegang tu, aku rasa polis tu NS ke apa, dia dah goyang-goyang benda tu kan. Dia dah goyang-goyang benda tu, lepas tu dia cakap, "This one what lah? Your wallet lah." My wallet. Padahal dalam instrumen, barang semua dalam. Okay, dia tak buka? Tak buka. Weh, terus jalan. Kau dengan dorang lah? That time aku tengah that time aku punya ni, aku tengah pregnant anakku yang first. Oh, so that means bila kau punya first marriage tu, does your ex-husband knows that kau on drugs and all Sama-sama. this? Oh, pun sama juga. Okay. 2 kali 5 dol juga. Tapi memang sebelum korang kenal, you all individually dah memang buat ataupun? Memang dah buat lah. Pasal kita, aku lari rumah, then after that aku duduk rumah, rumah dekat rumah kawan aku ni. Kirakan mak bapak dia tak ada, jadi aku duduk rumah dia. Terus kita kat sana lah. And that's where you met, that's also where you met kau punya ex-husband lah. Ex-husband aku jumpa dekat club. Oh, okay. Aku jumpa aku dekat club, habis kirakan dia nak kenal-kenal dengan aku, habis lepas tu aku ni ada mati. Aku ada mati, aku tak iran lah dengan dia. Faham. And then kau stop sampai kau punya second child. Second child, correct. Apa buat kau nak stop tu? That time aku, dia macam tak tahu Allah tu turunkan aku hidayah siap. Macam aku belum berhijrah lagi. At that point of time aku was pregnant. Then lepas tu bila aku scan baby doktor cakap dia punya bone macam ada sengit sikit. Okay. So dari situ aku terus macam takut gitu. Tapi at that point of time bila doktor cakap tu, kau was on drugs already lah? Bila yang doktor cakap tu aku tak on drugs. Aku kau tengah in the period of tengah langgar juga lah. Kira langgar, tapi on that day tu bila aku nak jumpa doktor, every time aku nak jumpa doktor aku tak. Okay. So doktor cakap macam gitu, itu yang buat kau tersentap lah. Dan kau macam tersentap, then after that aku try to stop pelan-pelan. Tapi ex-husband aku pun ada gerak juga. Kira kan macam, tapi kecil-kecil lah. Wow, so it must be quite difficult for you because the relationship that you were in before this, where you were exposed, then kau cakap ex-husband kau yang dia pun gerak ni semua. So it kind of a bit hard for you to escape. Betul. And exit this like. Tapi dia tak ada gerak besar ke apa. Dia kirakan gerak-gerak untuk cukup makan aja. Faham. Pasal memang to be honest, aku kahwin umur aku pregnant 18 to 19 years old. Okay. So dari situ kirakan hidup kita susah after aku stop aku punya kerja kerja malam lah. So bila aku stop aku punya kerja malam, pasal aku perut dah besar dah tak boleh kerja apa. So bila perut dah besar, aku nak harapkan siapa? Nak harapkan dia je. Habis yang kalau kau cakap kau harapkan dia pun, dia ada kerja full time. Dia ada full time. Ada full time. Tapi on the side dulu pun punya dia full bikin. time how much je. Ya, correct. Dulu punya full time how much je. Jadi kita pula menumpang kat rumah orang. Faham. Susu, pampers pun kirakan mertua aku yang beli, ex mother-in-law aku, father-in-law aku yang beli. So at that point of time memang kita susah rabak. Faham. I think this week we want to take a short break. Pasal aku nak understand more on kau punya susah yang you mention ni. Because you went through lah, kira macam-macam stage lah, because you're pregnant, habis kau pun to time dah biasa dengan kerja macam gitu. So aku nak understand better macam mana engkau exit this life and how you start to rebuild your life lah to a better one. With that guys, kita akan take a short break. Kita will see you guys in the next episode. Settle.